Daripada susu getah sampailah dia masuk diproseskan jadi barang-barang yang kita tahu yang dia berbuat daripada getah. Daripada saiz kecil sampai ke tayar motor, tayar Formula 1 sampai barang rare, tayar kapal terbang. Benda-benda yang kita dah guna seperti biasa harian kita, tapi tak tahu pun benda ni dibuat daripada getah dan teknologi dari Malaysia. Jom. Cik Razimi, ni kenapa dekat dalam muzium getah ni ada Datuk Nicole David? Oh, sebab getah ni juga antara yang penting dalam sukan. Okey. So macam contoh squash ni, bola tu daripada getah. Yeah, Grip pada raket tu getah. daripada getah. Headband dia pakai tu, dia punya benang track tu boleh jadi daripada getah. Serius? Yes. Kasut dia. Tapak Tapak kasut dia yang getah. kita pijak tu daripada getah. Ni semua getah ni apa yang contribution kita? Negara kita memang kita buat material ni. Memang kita yang set the standard ke? Kenapa? Why so special getah Malaysia? Malaysia dari segi production, Malaysia ada dua benda yang kita the largest in the world lah. Okey. Condom producer, examination glove producer. Malaysia number one. Malaysia number one. Ini adalah rubber bearing. Okey. Dia adalah layer besi dan getah. So kalau tengok yang hitam tu besi, yang hitam tu getah, yang putih tu besi. Yes. Yes. Ini yang mesti kita naik dekat atas highway, joint, bridge, flyover. Ini contoh dia sebenarnya, ini contoh dia. Dia buat dia tengah-tengah antara bridge dan tiang. Okey. Itu dia lah. Apa function dia? Apa function dia? So steel tu untuk pegang structure tu. Bearing tu untuk bagi dia flexibility bila datang angin, datang gegaran, datang vibration. I see. Ini yang bagi flexibility supaya tak senang crack. Ni sebenarnya teknologi Malaysia ke? Ini teknologi Malaysia, betul. Malaysia boleh buat ni. Siapa yang swim pakai flippers, rubber, basketball, segala macam lah. Rupanya kita tak sedar rubber ni dia memang part of life. Banyak kegunaan dalam kehidupan seharian. Dari benda-benda yang kita gunakan pakaian sampailah ke teknologi yang besar. Yes. Ni apa ni? So ini kita panggil dia shock cell. Kegunaan dia masa kita nak install oil platform tu, oil rig tu kan. Okay. So dia dengan tiang kat bawah tu. So getahnya di dalam ni. Di dalam ni getah. So apa Lembaga Getah Malaysia punya role dalam menghasilkan getah-getah produk-produk macam ni? Produk-produk getah lah. So antaranya kita, Lembaga Getah Malaysia kita provide consultancy service. Maksudnya pengeluar produk getah boleh consult dengan kita dari segi penghasilan produk tu, dari segi formulation, proses dia, material apa nak pakai, boleh consult dengan kita. Kedua, kita juga ada provide testing service untuk produk tu. Okey. Adakah dia meet the standard, comply the standard. Aku baru tahu juga yang parts of the space shuttle ada bahan-bahan, barang-barang yang dibawa ke sana yang sebenarnya material getah. Dan sebenarnya ada saintis yang dah ukur spek dia. Contohnya satu barang tu yang nak dibawa ke angkasa lepas, dia dah kira dah nak bawa buat apa, barang apa, nak berat macam mana, nak tahan berapa lama, dan lepas tu bila dah balik lebih daripada 3 minggu tu dah tak boleh pakai. Tak boleh pakai. Dia pakai. Maknanya dia boleh buat getah ni nak tahan berapa lama sebenarnya boleh. Gempak tu. So di sini kita ada seismic bearing. So seismic bearing ni adalah bearing yang lebih advance daripada ordinary bearing kita tengok tadi. Okey. Tadi yang biasa punya. Yang lapik je kan? Yang lapik je. Okey. Ini formulation dia lebih istimewa. Okey. Yang mana dia punya function dia untuk tahan earthquake punya force. Gempa bumi punya kesan. So kalau yang biasa tadi tu, yang first Penang Bridge pakai. Yang ni this kind of shock bearing, yang second Penang Bridge pakai. Oh, second Penang Bridge Second pakai? Bridge pakai yang ni. Ada ni kat Penang ni? Ada kat Penang. Teknologi ni? Yes. Oh, nak kita tengok? Boleh. Jom. Ni ada bounce. Yang ni? Oh, rupanya track dia kalau biru impact dia lain. Yang merah impact dia lain. Warna tu memang kita boleh main lah. Nak tapi hijau ke orange boleh. Di sini dia lebih pada material tu. Material yang dia. kita pakai tu. So ini yang commercial biasa, ini yang kita buat research material. So bila Alif drop ball tadi tu, tengok bouncy dia kan. Yang ni lebih bounce. So for running punya application, kita nak yang dia kurang bounce lah. Ya, betul. Supaya leg kita lagi laju. Tak injured lah. Safety pun, safety purpose. Kalau ni bounce ni, maksudnya force tu bounce back pada kaki kita lebih banyak. I see. Yang ni kurang bounce back pada kaki kita. So, ini baru sikit je tip of the iceberg pasal teknologi rubber yang dibuat di Malaysia, especially bersama dengan kajian LGM. So, kalau korang yang mungkin ada perniagaan yang memerlukan info-info
dan tentang produk-produk teknologi getah, make sure korang datang di Hall 1 KLCC sempena sambutan 100 tahun penyelidikan getah. See you there at KLCC. More information on the caption below. Cara kita nak educate pengguna bahawa setiap tayar walaupun nampak macam biasa, sebenarnya dia punya birth certificate sendiri. Okey, kalau kita tengok ni, Lip. Okey. Kat sini saya ada tanda 3. 3 ni adalah tandaan wajib yang kena guna pakai di Malaysia. Okay. Maknanya IMAK, .MAK dan MS. Okey, kalau kita tengok ini IMAK E13. E13. Okey, ini negara lain, bukan Malaysia lah. Okay. E13, yang ni DOT, US, IMAK European dan juga Malaysian Standard. Oh. Yang ni dan ini, yang ni, 2 ni wajib dijalankan ujian di makmal. Nanti kita akan tengok sebelah. Yang kita di Malaysia pakai? Yang kita terima pakai 1, 2, 3. I see. Marking. Okey. 24 jam dia bergerak. Dia semua 47 hours Lip. Supervisor Samsung ni dia identify bahawa tayar ni dah kembung dan dia terkena safety trigger ni. So dia akan stop lah. Maknanya dia dah expand. Ya, betul. Expand kat atas. Kat atas ni. Itu dia dah marking kat ni. Sebab pressure angin ni kita orang dah kurangkan. Kalau tak angin ni besar. Maknanya orang kat sini memang pakar tayar ni. Kami ini punya boleh kerja tanggungjawab F1 tu. Dan dekat LGM juga yang akan beritahu formula mana yang boleh bantu. Formulation ada tim lain. Di peringkat kami di makmal kita menilai dia punya final product. Bukan pada awal-awal lah. Okey, faham. Jom kita pergi sebelah ke Okey, IR apa kita punya proses kat sini? Okey, untuk ujian tayar ni adalah Sync Position Endurance Test Machine. Okay. Dia akan jalan 6 biji tayar sekali dalam satu masa. Dia untuk menilai endurance test ketahanan struktur pada tayar tersebut lah. Tapi ni bukan atas star, dia ada besi. Okey, construction ni biasa orang tanya atas besi dengan jalan raya different. Tapi beza dia walaupun ini test atas besi, okey, dia punya masa adalah 34 jam non-stop kali dengan contohnya 150 km/h. So kalau kita calculate dia dah lebih dari 4,000. Dah lebih. Macam dekat Malaysia ni hot kan. Isu-isu technical tayar tak ada kualiti atas jalan raya dan sebagainya. Okey, faktor dia satu, tayar baru substandard lah. Tapi ramai orang menyalahkan tayar celup kan. So depan kita ni ada contoh lah tayar celup. Tayar celup ada 2 jenis. Satu, hot cure. Penghasilan hot cure ni dia hasilkan macam tayar baru. Maknanya dia botakkan keseluruhan tayar tu, dia windingkan rubber. Lepas tu dia mold kan dia? Mold, ya betul. Kalau pre-cure ni ala-ala kita buat donat lah. Kita botakkan. Lepas tu kita dah bunga tayar ni kita tampal. Ini yang menjadi masalah ni. Kenapa dia meletup? Kenapa tayar meletup? Satu, overspeed. Biasa kita paling laju atas jalan raya untuk passenger car kita takkan achieve lah. Paling-paling speed pun 200. Mungkin 18 lah. 200 lah. Jadi salah satu faktornya overspeed. Overload, dia terlebih berat. Bahan load dia yang tinggi. Terlalu berat. Dah melebihi speed dengan temperature lagi. Ya, betul. Itu dia punya variables dia. Ya. So, mintalah kepada semua pemandu-pemandu di jalan raya. Safety. Kalau tidak jadi macam ni, hilang kawalan, khalas. Hari ini kita pergi ke makmal baru, makmal ujian tayar RRM. Okey, apa beza makmal sana dan sini? Beza dia mungkin mesin yang lain. Ya, betul. Mungkin nampak lagi besar. Dan baru. Oh, dan baru. Ya, okey. Mungkin ada efek speed dia mungkin. Okey. Untuk mesin ni, dia ada perbezaan dia dari segi load dia bertambah. Tapi untuk komersial ni, tayar truck dan bus ni dia punya speed sama. Tapi yang paling penting, makmal ni ditubuhkan untuk support e-marking tu, European punya requirement di bawah JPJ dan KPDN. Yang ni kena special setup. Dan memang untuk testing semua jenis tayar. Ya, betul. Semua tayar jenis tayar. Truck, light truck, passenger car, motosikal. Okey, kita nak test run ya? Boleh? Okey. Jom. Okey.
So dia akan buat seolah-olah tayar ni bergolek di jalan raya Betul. 70 km sejam. 72 km/h. Okey. Ini kita hydraulic pressure akan apply pada load tu. Sebab yang ni skim je, kosong je, tolak je. Oh, nanti so dia nak replicate contoh tayar ni tengah ada load beban yang betul. bawa load ke atas trailer tu lah. Contoh. Ha. Dan yang canggih tu tadi Ara cakap pasal dia boleh buat test kat sini, boleh tengok dekat sana. Boleh, kita boleh monitor dekat Sungai Buloh. Kita buat purpose dia tu? Okey, satu purpose dia, tayar ni tak semestinya habis dalam tempoh 47 jam. Andai kata dia failure, kita nak tahu failure tu berlaku kat sini tanpa orang, so kita monitor kat sana. Kita tahu dah. I see. Kalau so boleh unmanned lah. Unmanned, sini semua Boleh Wah, canggih. remote, kita buat remote system. Boleh work from home. Itu tak boleh. Oh, tak boleh? Dia nampak macam kita sembang pasal tayar, tapi sebenarnya kita sembang pasal getah. Getah compound tu at what pressure, at what speed, what load, what heat untuk dia expand and dia berubah dia punya reka bentuk dan ketahanan lasak dia tu. Betul. And dekat LGM ni baru diorang study mana yang dia punya breakage dia punya yang menjadikan, menyebabkan tayar tu break. Gagal. Test je. Warna sama, saiz sama, mesin yang sama. Okey, ini mesin yang saya cakap tadi untuk passenger car tire, di mana dia punya kelajuan ataupun jantung dia ni boleh run 320 km/h untuk speed rating ZR lah pada tire. Pada tire. Tengok, nampak macam peranan LGM ni dia hanya menuri getah je. Betul. Daripada sekecil-kecil up to macam IR sendiri. Advanced technology yang set the standard untuk semua pengguna-pengguna, daripada kapal terbang lah, ke lori lah, ke pickup truck lah, sampai ke motosikal, ke kenderaan yang boleh mencapai kelajuan 320 km sejam. Jadi ni projek yang Alif nak share. Terima kasih kepada LGM, kepada seluruh tim LGM yang tunjuk kami semualah, daripada masuk rubber estate lah, sampai kan menoreh lah, sampailah ke masuk ke ni bukan kilang, ni macam test center. Mamal advance lah. Advance yang Alif sendiri ada dekat sini. Ni semua sempena 100 tahun Lembaga Getah Malaysia. Terima kasih kepada opportunity. Alif harap siapa yang tengok ni dapat info-info yang best. Kita tahu pasal petroleum, kita tahu pasal minyak sawit ni, pasal benda baru yang kita tahu pasal getah di Malaysia. Thank you LGM. Okey, terima kasih.